Assalamualaikum guys and welcome back to RZ Channel. Ya, RZ Channel. Di video kali ni saya akan bermain game Mobile Legend Bang Bang lagi guys. Tapi saya tak bermain dengan RZ Team. Kita akan bermain seorang diri pakai glue guys. Tengok kat bawah tu saya akan main rank hari ni. Saya dah ada rank epic 2 bintang 4. So ya, kita try lah main satu rank. Semoga dapat satu bintang dan satu klasik lah kalau boleh. So jah, kalau tak dengar saya ping banyak sangat, jomlah kita masuk ke dalam video tu. Sebelum tu kita intro dulu guys. Let's go. Okay guys, so jomlah kita start the game. Let's go guys. So guys, saya ni saya ni macam noob, masih noob main Mobile Legend. Tapi saya nak try sebab saya pernah pakai glue. Saya try dekat klasik, glue tu hebat guys. Saya pandai combo dia sikit je. So ya, jomlah kita main. Kita tunggu lagi seorang. Okay, let's go. Kita dah 10/10. Jomlah kita masuk. Okay guys, so kita main roam. Nice, kita boleh pilih glue. Let's go. Your team is banning. Okay, jap. Nak show kat dia orang. No, glue kena ban guys. Alah. Tak apa guys, kita try pilih lain. Jangan ban Sora lah. Kita try pakai Sora guys. Ni. Okay, kita try pakai Sora. No, I want to Sora. Tak apa guys, kali ni je kita try pakai Sora. Anyway. Jap, alamak. Jap, tank boleh main apa lagi Akai. The enemy is picking. Sabar jap, kita minta tukar lane boleh tak? Kita swap lane. I do what I want to do. Pakai Franco ke Hellcat. Hellcat hebat tak guys? Let's fight to our heart's content. Oh no guys, glue kena ban. Tak apalah. Saya akan pilih Akai lah, Akai. Pakai Akai je lah guys. So yeah, let's go. Kita tunggu sampai kita masuk match dia guys. Okay guys, so saya akan skip guys match ni. Sebab apa? Saya memang tak nak pakai Akai guys. Nama kita punya title pun glue gameplay. So yeah, kita akan pakai glue next round guys. So sekarang saya akan skip sampai kita habis satu match ni. Let's go guys. Okay guys, so jomlah kita main lagi sekali. Tadi saya dah habiskan dah. Ni siapa ni tak nak. So kita akan main lagi sekali. Kali ni kita tengok dulu. Kalau kita dapat glue, kita main. Kalau tak ada, tak tahulah. Ke kita main klasik je, main rank guys. Tadi kita kalah guys. Tapi tadi saya memang kalah sebab saya tak pandai gila pakai Akai. So yeah, semoga glue tak kena ban guys kali ni guys. Bismillah guys. So let's go. Okay, tunggu dulu guys. Let's go. Okay guys, let's go. Glue tak kena ban guys. So kita akan pilih okay guys. Walaupun kita main XP, kita tetap boleh pakai glue guys. Sebab kalau korang boleh tengok kat sini, sabar je, apa ni? Kalau korang boleh tengok kat sini, kita akan XP, kita cari glue. Tu ada glue guys. So ya, kita akan. So ya, let's go guys. Kita akan try kita punya heart untuk kita dapatkan satu bintang ni je guys. Let's go guys. Harap-harap boleh menang lah. Tadi kita kalah guys. Sebab apa? Sebab saya pakai Akai. Kita ada 2 tank. Oh no. Tapi tak apa. Glue memang boleh main XP. Main je lah. Dia tulis kat sini XP lane. Glue ada situ, aku pilih je lah. Sebab XP tau. Kalau mid kita pilih Cyclops macam biasa. Kalau XP patutnya tak apalah, lantak lah. Kalau jungle Hellcat hebat juga. Boleh one shot. So ya, kita masuk dalam game ni dulu guys. Let's go. Kita skip dulu sampai kita masuk dalam game dia. Let's go guys. Guys, saya dapat skin trial glue. Okay lah tu. So let's go. Kita akan masuk ke dalam game dia guys. Let's go. Okay. X Factor, Hellcat, Johnson, Aurora. Boleh lah kita punya team. Okay, bismillah guys. Pokoknya ke tak kalah guys. Kita boleh naik satu rank guys kali ni guys. Let's go guys. Bismillah guys. Hip hop boy. Okay, let's go. Kita bermain guys. Anjay, skin glue dia mantap guys.
reaches the battlefield. Tapi tak apa. Smash them. Let's go. Kita ambil ni All dulu. troops deployed. We got this. Let's go. United we fight. Okay, let's go. Okay guys. So kita main XP. Nak tidur boleh tak? Johnson ni main je lah. Let's go. Kacau gila. Astagfirullah. Blue selalu main macam ni je. Sakit. No. Ish. No, dia flicker guys. Sikit lagi ni nak kalah guys. Let's go guys. Sikit lagi ni nak kalah guys. Alamak ai. Okay. Just serang dia guys. No. Tak dapat. Nah bro. Sikit lagi guys. Tak apa, kita main je. Let's go. Glue gameplay guys. Let's go. Okay. Let's go. Aduh, dia ni memang. No, sakit. Tak, sini lah. Janganlah main dalam turret. Lemah. Main sini lah. Tak strong main turret. Okay, let's go. Dia recall mana cik. Let's go. Okay, kita ni dulu. Okay, lari lagi. Okay, okay, dia dah datang balik guys. Let's go guys. Kita one basis one him guys. Sampai kita hancurkan minion ni. Kita hapuskan minion ni terlebih dahulu. Oh tak, minion ni memang guys. Okay, let's go minion. Oh tak apa, dia dah tak ada. Oh lama no. Okay, mantap. Let's go, hancurkan guys. Let's go. Harap-harap boleh menang guys. Bismillah guys. Okay, dia datang balik. Dia datang balik guys. Sini lah. Sini kalau berani. Sini. Dia penakut guys. Dia penakut. Aku dah cakap dah. Orang macam tu tak patut pun. Dia penakut guys. Okay, let's go. Let's go, kita ni ambil ni dulu. Hancurkan cepat. Okay, nice. Dia punya shield dah habis. Okay, let's go, kita keluar dulu. Okay, ni. Okay, kita tak apa, kita serang minion je lah, malas lah. Okay, let's go, serang je minion. Okay, alah, enemy dapat turtle. Tak apa. Kita fokus kat XP lane je guys. Let's go, kita hancurkan ni. Sikit lagi guys. No, please, sikit lagi. Aduh, sikit lagi guys. Okay, Saber. Saber bawa kawan guys. Chow tu bawa kawan guys. Dia bawa kawan guys. Okay, macam ni. Let's go, kita turun. Lepas tu kita buat macam ni. Ni, apa benda yang aku buat ni? Aduh, dia ni acah pula. Lepas tu dari guys ni. Hai, benci lah guys. Dia benci lah kalau orang bawa kawan. Mantap Johnson, let's go Johnson. Mantap siap Johnson. Anjay siap Johnson, mantap Johnson. Terus bawa kawan guys. Johnson, let's go. Mantap guys, Hellcat mantap guys. Okay. Dia nak apa ni? Sekejap. Recall lah. Kita recall dulu kan, nak isi nyawa guys. Okay. Dia nak pergi mana sana? Kita apalah, kita tak enter. So jom kita fokus kat lane kita, XP lane je. So, kita boleh je pergi roam. Tapi tak apalah, kita nak push dulu supaya kita menang guys. Cepat sikit. Lalan tu. Okay ni. Let's go. Cepat masuk. Hang in there. Let's go. Kita ni dulu hancurkan beberapa minion yang sisa-sisa ini. Let's go. Hancurkan minion sisa-sisa.
sisa-sisa minion yang tak berguna ni. Our turret has been destroyed. Aduh, ada lagi. Okay, hancurkan, let's go. Alamak, dia bawa kawan lah. Dia bawa kawan, dia bawa minion lah. Sini lah, jangan main turret, tak strong lah. Main turret, bajet, main turret. Lepas tu lari, memang. Enemy has been slain. Kat sini lah, sini. Sini. Let's go, kita hancurkan dulu ni. Okay, saya dah bangkit dari tidur. Okay, nampaknya Johnson dah bangkit daripada tidur. Dia yang kata, tak kisah, let's go guys. Semoga kita menang guys. Okay, kita hancurkan turret. Anjay, kita mantap. Dah kenapa Johnson ni? Jom, kita dah hancurkan yang ni. Okay, nampaknya ada Tigreal. Nak gapo? Tak boleh guys, ada saber. Dia bawa saber. Dia bawa kawan saber. Anjay, bawa kawan terus. Okay. Ya. Yes, let's go ni. Kita buat macam ni. Tak jadi cok. Alah. Yes. No guys, kita punya tu masih in cooldown. Alamak ai. Sekejap. Wait, salah. No, salah tekan. Anjay guys, salah tekan. Mantap. Dah kenapa ni? Tak faham apa yang jadi ni. Tak faham apa jadi. Ini Cho yang penakut tu guys, yang dia nak main dalam saber ni pun satu apa nak. Okay. Mantap juga ni. Let's go sini guys, mantap guys, let's go. Anjay, mantap. Let's go guys, mantap guys. Anjay, mantap, mau mati. Kita recall. No. Harnabi, jangan kacau Harnabi. Kita recall dulu nyawa kita guys, nyawa kita. Utamakan nyawa guys. Our turret has Let's go. Our turret is under attack. Okay, Cho di situ. Destroyed a turret for me. I'm using my ult. Tak kisah. Sini lah. Anjay siut. Hellcat mantap cok. Sumpah guys, Hellcat mantap guys. Tapi itulah guys, saya masih tak faham pakai Hellcat. Mungkin saya akan cuba fahamkan pakai Hellcat macam mana. Sebab aku tengok Hellcat bagus guys. Okay, ambil Lord. Let's go Lord. Let's go, kita ambil Lord. Kita ambil Lord dulu guys. Sebelum tu kita ambil Lord. Mantap Anjay siut. Johnson mantap cok. Guys, Johnson mantap guys. Sumpah guys, Johnson memang mantap. Ramainya guys. Oi, apa ramai sangat ni? Otak dia nak lawan seramai tu tu. Attack naik ni, kita macam ni. Kita hancurkan. Aduh, tak dapat pula kill. Tak apa, tak kisah. Mana yang lain guys? Saya seorang je tadi. Okay, kita dah keluarkan Lord kita guys. Ini guys Lord kita. Okay, let's go. Kita dah nak spawn. Okay, let's go. Okay, let's go. Kita follow Lord. Oh, enter. Let's go. Nak gimana? Dia tahu lah pula. Tak pulang hantar. Bye.
Sakit. Anjay sakit guys. Okay guys. Nyawa aku guys. Oi. Mati aku guys, mati. Ui, mati. Aduh. Ui. Dah lah guys, malah kita main recall lah. Kita recall je lah kawan nyawa kita sikit. Malah nak lawan join. Malah nak join lawan. So, jap. Kita takkan kalah guys. Kita boleh menang guys. Kita dah push. Kita harap-harap boleh menang guys. Dia orang tak push. Banyak guys. Team dia orang tak push banyak. Kita dah push guys. Tengok atas tu. Kita dah push banyak. Kalau korang boleh tengok sini, kita dah push banyak. Let's go. Okay, so ya, saya nak push supaya kita boleh menang. Caranya push. Okay, let's go. Skin glue ni, oh my god, Cho. Dia yang penakut tadi nak lawan saya, tak nak. Okay, patut ke kita join diorang lawan? Tak payahlah guys. Kita fokus kepada dia. Dah lah. Damage dia dah lah sakit. Anjir lah, tak apalah guys. Memang kurang ajar guys. Dia bawa kawan lah. Malah dia bawa kawan guys. Otak dia bawa kawan jantung cuma memang guys. Sudah. Apakah kita boleh menang guys? Harap-harap boleh lah guys. Tolonglah. Okay, kali ni kita tak boleh push. Kita kena hapuskan Lord tu dulu. Guys. Let's go guys. Kita tak boleh kalah guys. Tadi saya dah kalah. Nasib baik bintang Ramailah pula. Ramai lah. Apa sakit sangat damage diorang ni? Benci gila. Aduh, dah lah. Memang kurang ajar gila. Weh, sumpah. Apa benda ni? Enemy battle spell on CD. Sak lah. Kalah guys. Sumpah aku cakap guys, kalah kita ni guys. Sudah guys. Okay, jangan negative thinking guys. Main je guys. Tu je. Kita main je guys. Okay. Tak, sumpah guys, damage dia sakit gila guys. Dah lah guys, kalah guys. Dah mati guys. Sumpah mati guys. No. Damage dia sakit guys. Wih. Hitam lah. Benci gila. Defeat. Tak apalah, boleh lah tu. Dah lah guys, benci gila. Hilang satu bintang. Ya tahu, tak payah tunjuk lah. Cepat continue. MVP? Anjay, kita MVP guys. What? Asal patutnya bagilah Johnson MVP. Ni kita pula. Tak apalah, boleh lah tu. So ya guys, return to lobby. Ya, itu saja untuk video kali ni. Kita main satu match je lah guys. Saya dah stress dah ni guys. Mungkin next video kita main lagi guys. So ya, sebelum kita claim dulu. Ni kita buka dulu. Okay, special bra. Kita event M7 Pass. Kita tengok. Okay, so yup, test complete one match. Select lah. Guess
Ni kita collect juga. Guys, korang boleh tahu, bagi tahu tak M7 gas coin ni untuk apa guys? Saya tak tahu guys. M7 coin tu untuk apa? Okay, tak apa, free skin giveaway. Alah guys, saya tak dapat skin Kimi tu guys. Ni saya tak dapat guys. Tengok 17. Macam mana dapat? Yelah sebab saya pergi beli yang tu, frame dengan recall. Event shop. Ya guys, saya nak beli ni guys, kill effect ni guys. And we claim dulu challenge test complete. Yep, 70, let's go. Cuti-cuti MLBB. Kita dah dapat semua guys. Kita nak exchange. Untuk apa tak payah lah. Ni kita claim juga. So, sekejap ni ada lagi ni. Sekejap kat atas ni. Atas ni. Okay, ni kita ambil selang ni. Free, okay, ambil je lah. Let's go. Okay guys. Sekejap, kita tengok dulu. Okay, ni free, kita ambil. Kita dapat, kita tengok kita dapat apa. Okay, kita dapat ni jetpack. Tak nak. Unlock. Okay, tak enak. Okay, so sekejap. So yep, itu je lah guys untuk video kali ni. Harap korang suka. Dan ya, jangan lupa like, subscribe dan komen guys untuk kita main game apa next video. So ya, kalau korang tak nak dengar saya yaping, ya mungkin video dia sampai di sini saja. Jumpa korang di next video guys. Bye guys.